Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Nazla. Okay guys, so hari ni Abang tengok Nazla dah. Oh my god, look at me guys. I look good. Abang tengok bila Nazla dah berpakaian cantik-cantik ni dengan berlagis-lagis ni. Macam nak tunjuk lagis ni. Dengan berlagis-lagis ni, of course kita nak pergi mana guys? Kita nak pergi holiday. Tapi kita pergi holiday, Nazla kebab pergi holiday last minute ke overseas. Abang nak tahu pergi overseas mana? Overseas tu bukan overseas. Tak ada lah guys. Nazla dengan family nak pergi disebabkan last minute je holiday ni, so kita pikuk dekat-dekat je. Pikuk belah-belah utara juga. Penang utara ke cik? Utara juga. Tu ambil Penang. Penang dah sebut Penang dah tadi. Kita nak pergi Penang dengan family. Nazla nak bawa family Nazla jalan-jalan dekat Penang. Healing-healing dekat Penang tepi pantai. Oh my god. So hampa lagi lah vlog holiday ke Penang. Dia orang panggil short vacation. Okay? So let's go guys. Oh my god, so Nazla dah sampai dekat Hotel Penang. Show Penang. Oh my god, look at that guys. So pretty, look at that view. Sangat-sangat cantik guys. Okay, sekarang ni Nazla kena check in dulu. Sebab nak check in dulu. Okay, kita check in dulu. Go, jom. Kita check in reception. Okay, let's go. So guys, kita dah check in. Kita dapat tingkat 14. Look at the view guys. Cantik gila. Dia sangat-sangat cozy. Look. Oh my god, so pretty guys. View tempat sangat-sangat cozy. Ada bar. Oh my god, ada bar dekat situ. Wow, ini tempat-tempat nak relax. Ini dekat situ kolam. Kolam ni sangat-sangat cantik guys. Look at that. Look at that guys. Dia macam like that. It's so pretty. Banyak part yang boleh ambil gambar kat sini. Sangat-sangat cantik. So sekarang ni sekejap kita tour bilik pula. Jom kita tour bilik. Ini bahagian kolam. Sekejap kita tour bilik pula sebab kita sekarang Nazla nak pergi Fringy Bay. Nak ambil gambar kat Fringy Bay jalan banyak-banyak. So kita masuk bilik hotel dulu, okay? Malam ni baru kita tour hotel ni puas-puas. So jom kita naik bilik. Ada club? Kids club. Oh my god, ada kids club guys. Damn. Okay. Kat situ ada bar. Kat depan tu ada bar. Malam ni. Lepas tu kita dapat voucher free drinks. Ya, kita kena minuman percuma. Ya, soju. Oh my god, soju. Jom kita masuk lift guys. Hotel ni guys, dia macam Chinese vibe. It's so cool. Jom kita buat tour dalam bilik pula. Cuma sekarang kita tak boleh nak spend time dekat hotel lama sangat. Kita just nak letak bag sebab kita nak pergi Fringy Bay pula. Kita belanja view dekat Fringy Bay. Okay guys? Okay guys, kita dah sampai ke tingkat hotel kita. Oh my god, angat bestnya. Dia macam vibe gelap pula dah. Dia macam dia gelap. Sabar. Sabar kan? Rasa dia Bestnya. Hotel ni macam kelam je. Dia gelap. Dia macam privacy. Oh my god, I love it. Look at that. Dia macam sangat-sangat gelap. Oh my god, jom kita buat room tour. Okay, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh my god guys, look at this. Tukar kasut dulu. Oh my god, hey guys, look. Oh my god guys. Blackie. Oh my god, look at this. Oh my god. Cermin ni memang akan Nazla wajib OOTD nanti. Look at that guys, so pretty. Dia vibe Chinese guys. Dia macam vibe Chinese. So, oh my god. Bilik. Oh my god, toilet dia. Toilet dia sangat-sangat premium. Oh my god. Tak sia-sia Nazla beli. Sabar sekejap. Gila dah Nazla punya gimbal ni. Tak sia-sia Nazla book hotel ni. Sangat-sangat cantik guys. Look at that. Oh my god. I love it. Okay.
Sangat-sangat cantik lah guys. So Nazla bawa family Nazla datang holiday dekat Penang. Kita duduk dekat show Penang. Angah buat apa Angah? Ya, main ni apa? Terbang. Ya Allah. Tapi bilik dia luas gila. Kita boleh main macam-macam kat depan ni. Guys, luas gila guys bilik dia. Okay, kita dapat kedua katil queen. Okay, and then this one ada sofa. Yang tu tak ada mood baby kat dia. Okay, and then kita ada huge tirai dekat sini. Okay, ni video macam biasa lah sebab kita ambil dekat tengah-tengah bandar. Kita bukan ambil dekat pantai guys. Kita tak ambil dekat belah-belah pantai. Kita ambil dekat belah-belah bandar. Sebab pantai banyak yang dah full booking kan. Nazla check dekat apps. Pantai-pantai yang belah-belah pantai. Hotel-hotel yang belah pantai semua sold out. Semua dah full book sebab tengah cuti kan. So, dekat belah-belah bandar ni je yang kosong. So, Show Penang is the best hotel ever. Dia punya sangat-sangat, this is my vibe guys. Nazla paling suka kat sini. I love this mirror. Oh my goodness, cantik. So guys, malam ni baru kita berjalan merata dekat hotel ni. Sekarang ni kita nak letak bag. Kita nak letak badan sekejap. Lepas kita nak pergi Fringy Bay terus. Solat-solat dulu. Okay, so Ibu Nazla perlu sampai. Tunggu ibu datang. Kita terus pergi Fringy Bay. Okay, bye-bye. Masuk lah. Nak bayang lah masuk tu. Tak mau, Bi masuk. Tak, Bi try masuk. On kamera. Bi masuk tu. Bersiapa ni? Bi nak tengok. Tak, dia ada button ni ni dia boleh nampak. Boleh nampak. Try. Boleh nampak dari luar. Oh ya ke? Boleh nampak dari luar ke? Tengok. Ya, akan nampak Bibi boleh main program. Cik, nampak kan? Ya. Nampak lah cik. Nampak, yo. Ya. Nampak. Kami nampak Aziz di dalam. Dah. Okay. Macam mana kita nak mandi malam ni Mandi nampak dalam ni. Nampak bayang-bayang. Setiap orang kena tutup mata. Kan adik kan? Dia bila dalam. Sama mandi kena tutup mata. Adik tu. Adik look at me. Ada. Kalau kita Okay guys, so sekarang ni kita nak pergi Fringy Bay. Let's go guys. Fringy Bay, let's go. Let's go. Oh my god. Hotel dia sangat-sangat vibe tau. Dia macam vibe. Oh my god, look at this. Dia macam vibe vampire. Dia macam relaxing. Lampu dia pun kecil-kecil ni je guys. Lampu dia jenis kecil-kecil macam ni. Oh my god, this is so vibe. Dah ambil. This is so vibe guys. Sekarang ni kita nak pergi Fringy Bay. Angah selalu dia akan buat something yang belakang kamera tu tak guys. Okay guys. Kita tak mau buang masa kita dekat Penang. Kita kena gerak. Masa kita kena pergi Fringy Bay. Malam ni kita ada planning macam-macam planning malam ni guys. Tak tahu kami nak buat apa. So hampa tengok je vlog hari ni, okey? Kita minum soju. Angin minum apa? Soju. Oh, malam ni ada bar kan? Malam ni ada bar. Kita dapat free drinks, voucher. Oh damn. Oh my god. Sambil mandi kolam kan? Damn. Iman. Dia kata anak dia Iman guys. Punya comel macam tu. Okay, jom. Let's go. So guys, kita dah sampai dekat Fringy Bay. Sekejap lagi Nazla nak kena buka kasut sebab kita nak jalan ke atas pasir Amba. Sekejap baju pun dah macam ngapa dah sahabat. Amba tengok betapa jamnya orang mai ke Penang ni. Ramai amat. Hampa tahu tak, Nazla tadi nak sampai sini pun ambil masa 30 minit lebih. So sekarang kita dah sampai dekat Fringy Bay. Kita tunjuk vibe-vibe dia, okay? Nazla takut copyright sebab ada banyak lagu yang tengah buka sekarang. Okay. Keadaan apa Nazla? Wow, look at that guys. Ooh. Fringy Bay. Okay guys. Sekarang ni Nazla nak kena start buka kasut dah. Sebab dah jalan pasir-pasir, apa tengok. Pasir-pasir penuh dah. So
So guys, sorry Nazah rasa tak boleh nak record sangat sebab dia pun tengah ada basking kat sini menyanyi takut copyright. So sekarang ni kita nak pergi duduk. Apa layan je video Nazah kalau video Nazah senyap, nanti editor Nazah pandai-pandai lah letak lagu ke apa ke, okey? Jadi kita layan the vibe je, okey? Kita layan the vibe dekat Penang. Oh my god guys. Lagu birthday, siapa punya birthday ni? Guys, sepatutnya Nazah nak tengok api. Tapi api Nazah rasa dah habis sebab sekarang pukul 9. Api selalunya sampai 7 sampai 8 lebih je. Tapi sebabkan jam. So sekarang ni, oh my god. Susahnya nak jalan atas pasian yang bertengok ni. Ya Allah, tuanku. Sebab. Siapa? Where are you, by the way? Jaden and Melvin. Okay, wow. I love this vibe, guys. Rasa orang dah pakai balik sebab api pun, Who will stay? I don't know lah. Doesn't matter lah. Okay, sebab api pun dah tamat. Nak duduk mana ngah? Sana sikit, sana. Oh, downstairs. Oh, guys, look at. Sorry. Tu pantai, dekat sana ada pantai. Dekat sini, look. Oh my god. Jaden and Melvin, happy birthday to you. Happy birthday to you. Kita duduk mana? Belah-belah sana, jom. Belah-belah sana. Alright, just Huh? you all coming up. Itu, guys, look at that. Wow. Jom belah sana. Sana, nanti tahu. Jom guys. Mana Acik dengan Kak Alia? Tunggu mereka dulu lah. Tunggu mereka dulu lah. So guys, this is the vibe. So guys, kita dah sampai, kita dah duduk kat table. Kita duduk kat table betul-betul depan api guys, tengok. Wow. Damn. Angah tak boleh gerak banyak sebab ada anak. Oh, dah start dah guys. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai. Okay guys, kita singgah-singgah beli baju sebab Acik dia tak bawa baju My Penang. So dia last minute nak membeli dekat sini. Acik pilih ke Acik nak beli apa? Masalahnya Nazah turun ni sebab Nazah tak boleh turun sebab Nazah dah bawa baju. Tapi Nazah tengok cantik-cantik, Nazah teracun. Tengok Nazah rap Cik. Oh my god, kain dia cantik lah Kak Alia. Damn. Guys, saya suka lah kain-kain macam ni. Dia lembut. Macam Cik pakai? Tak sesuai lah Cik. Tak sesuai pakai cap lah. Cuba backwards. Terbalik. Cuba terbalik. Pakai terbalik. Oh lama. Ni kena dekat ni. Acik memang tadi kan pakai cap lah. Tak sesuai lah Cik. Dia tak sesuai pakai cap. Tak boleh lah Cik tak sesuai pakai cap. Okay? Dah nanti tengok je. Tapi macam teracun juga ni. Gerr. Guys, Nazah nak membeli. So, kejap Oh my god, so cantik. Nazah tak boleh dah baju-baju macam ni. Terutama baju putih ni. Oh my god. Kita tengok apa lagi yang cantik-cantik. Oh my goodness. Oh my god.
god, this one's so pretty. Oh my god, ni cantik dah colour. Kan? Okay, kita sambung shopping. Sekejap lagi Nazia jumpa baju, Nazia tunjuk baju apa Nazia beli. Guys, sepatutnya Nazia nak tengok baju je, tapi Nazia macam tertarik nak tengok permainan. Sebab untuk main sebab hotel tu dia ada ruang yang luas tau. So Nazia rasa macam rugi kalau tak ada aktiviti untuk main. So Nazia beli Uno, guys. Uno ni tak pernah nampak, tak pernah main pun. Uno Dare. Mungkin kalau dia tak mau ambil kad tu, dia kena buat dare cabaran, betul tak? Okay, Nazia akan ambil ni satu. Ni ada game apa lagi tak yang best-best? Satu lagi Nazia nak ambil No Mercy lah. No Mercy. No Mercy. Kenapa macam dah buka So guys, kita dah habis makan dengan family. Dah kenyang-kenyang. So sekarang kita nak on the way balik. Kita nak mandi kolam pula. Nazia nak mandi kolam dengan family pula. So jom kita sambung dekat hotel sekejap lagi, okay? So guys, sekarang ni kita dah sampai dekat hotel. Nazia ingat nak bawa family mandi kolam. Tapi masa ni kita dah lewat sangat. Sekarang dah pukul 12 lebih. Kolam tutup pukul 10. Nazia dah pujuk dari receptionist tu nak mandi kolam midnight ke apa. Tapi tak boleh. Nazia offer nak bayar apa dia pun kata tak boleh. Maybe dia dah cleankan kolam tu ke. So kita bangun awal pagi besok untuk kita mandi kolam. So malam ni kita rest dulu. Good night everyone. Siapa? Nampak ke siapa di sana? Jalan lah. Aku selalu meninggalkanmu. Jangan ada lagi. Dah? Habis lah tu. Okay, habis. Uno, Nazia stop. Okay, Angah dah boleh. Benar, ibu. So guys, itu sajalah vlog Penang Nazia. Nazia buat simple-simple je sebab last minute vacation. So, memang simple-simple sangat. So, thank you so much yang boleh tengok daripada awal sampai habis Nazia punya YouTube channel. Jangan lupa like, comment and subscribe YouTube channel. Jangan lupa like, comment and subscribe YouTube channel Nazia. Bunga Melati, Bunga Selasih. Itu saja daripada Nazia. Terima kasih. Bye guys. Sugar like I